making secara solo. Okay, kita making yang kita bincangkan kombinasi yang sangat famous dekat MPL Indonesia. Baksial Mangga, Franco Hook. Tapi itu jadi berapa kali? Sekali dua je. Yang lain semua Leonie yang dapat hook tanpa Baksial dan sebagainya. Tapi Flying Cloud. Tapi macam tak ada ubah apa-apa. Kalau momentum game macam tadi, Flying Cloud, lagi gila tu. Fight. Super, memang lepak lah. Tak apalah, bagi aku. Tahu tak, Flying Cloud ni dia ada baik dan buruk dia. Apa yang buruk dia dulu? Untuk orang yang tengah kalah. Okay. Baik dia adalah, kalau kau mati, kau boleh terus datang ke lane kau laju. Tapi untuk orang yang jenis keep on nak fight, dia mempercepatkan lagi kau mati lagi sekali. Macam peristiwa dekat MPLPH. Kau baru mati, kau hidup, kau mati lagi. Ya, betul. Itulah. Macam tu Tapi first pick sekarang ni untuk pasukan Aero. Tadi mereka first pick dah? Tadi Aero. Tadi MV first pick tadi. MV masih 100%. Tahu tak? 100% win rate untuk MV. First pick. Tahu lah kan. Tapi untuk Aero 25% saja first pick win rate mereka. Tidak mempunyai rekod yang baik untuk mendapatkan kemenangan di sewaktu mereka berada di first pick. Cuma dengan pengeluaran Grok, hero respect kepada Leonie berserta dengan Arlot untuk Momo. Dia datang sini, dia tak boleh kacau dia stream tu. Mana? Oh, dia kat sini. Tapi sumpah dia cuba sangat in character ni tu. Try hard tu. Try hard character tu orang tu ni. Okay, thank you Faith kerana memeriahkan suasana kita kat sini. Mungkin dia menemani pasukan Vamos. Tolong suruh dia menari. Tak nak, aku tak nak tengok dia. Tapi draft yang memfokuskan kepada dua Roma dan juga satu EXP daripada coach Aero Daisy. Manakala untuk pasukan MV ini juga akan menyaksikan adakah Sora akan gembira sebab habis game ini ataupun berduka menyaksikan Kalia sebagai first pick untuk pasukan Aero. Ni kena ambil Lunox dulu ke untuk MV ni? Kalau tak bahaya ni. Macam mana MV? Lunox ke? Takkan tak Lunox. Dah tengok kot match 1 tadi semua Lunox menang. Bukan kan? Dia malah ada Kalia sekarang. Boleh Lunox caw. Kalau Leonie nak caw. Baxia pun okey. Baxia Lunox. Baxia Lunox pun baik. Dia call Sushin Lunox kan? Jujurlah Sushin Lunox kan? Nah, Sushin Gatot. Boleh keluar Lunox sini Aero. Lunox dan Aero. Lunox Lancelot kan? Betul tak? Betul tak? Ke lapu-lapu Lancelot pun boleh terima lagi. Tapi kalau lapu-lapu Lunox pun okey. Lapu-lapu Lunox dengan lapu-lapu Lunox Lancelot itu perfect draft. Ya, benar. Adakah itu yang diinginkan oleh pasukan Aero ataupun mereka hanya mengetepikan semua itu dan mereka akan ambil hero yang mereka training sahaja? Angela dan juga Joy sekali lagi. Lihat Aero Lancelot Nox. Farsa. Kau boleh Farsa. Tapi dah ada Gatot. Alamak. Masih boleh lah, masih okey lah. Dia kena alert saja. Kau bagi savior ke? Jangan. Third pick untuk pasukan MV sekarang ni. Gatot dan juga Yin Sun Shin dikombokan dengan, kalau EXP sekarang ambil Gatot ke? Gatot pula. Ambil Lapu ke? Tak hidup Farsa ni kalau ada Lapu ni. Ya, nampak Lapu macam cukup baik. Tapi again, peluang untuk mengambil hero seperti Lunox ataupun mereka boleh meneruskan dengan Lapu-Lapu. Tapi Kimi juga okey. Gatot Kimi. Sekurang-kurangnya Traction Pulse boleh untuk memberikan ganggu gugat kepada Farid Airstrike yang dia akan lepaskan oleh Farsa. Daripada pergerakan jauh boleh melakukan initiate. Jadi follow up-nya datang daripada AOG ataupun AWOK untuk pasukan MD lakukan. AWOK-nya buruk benar bunyi tu. AWOK. Aduh, siapa shout out tu orang Pahang Pahang Darul Makmur. Momo. Ya, Darul Makmur. Jadi pilihan yang keempat untuk pasukan MV lepas ni. Kalau nak ban dulu, saya rasa kat sini boleh fokuskan kepada ban Marksman juga. Ataupun kalau mereka risikokan Cici dah kena ban dah. So Ruby mungkin juga pilihan yang baik sebab mereka bukan mereka yang boleh ambil Ruby ni betul. Ya, dia orang boleh Ruby. Esmeralda. Okey, nice. Nampak je nak Ruby. Farid.
pun okey juga untuk mereka mainkan. Dua-dua cantik. Tergantung band daripada Aero nak lepaskan apa. Mereka band Ruby dulu. Seterusnya, bagaimana dengan Elise daripada Momo? Kalau tanya aku rasa boleh nak Elise. Sebab dah Cici tak ada kan? So boleh kan sebenarnya, tapi Lunox ada Farsa lah. Lunox dah tak ada lah cerita. Dah tak ada dah. Dah ada dua mid lane untuk dua-dua tim. Lunox Gold Lane boleh jadi. Ya, benar juga tadi kan? Ya benar. Tapi MV band seterusnya kalau ke arah EXP lane, fokuskan kepada Smooth, mungkin juga lapu-lapu sebab kau dah ambil Kimi ni. Penting untuk keluarkan lapu-lapu. Takut dia lompat ke belakang, tidur Kimi tu nanti. Lagi satu kau dah ban Nesme. Melainkan kalau kau nak lapu-lapu dekat first pick. Granger di ban keluar. Menarik sebab dia tak boleh combokan dengan Farsa je. Kalau dia Granger lagi senang untuk dia nak ban lah untuk MV. Ataupun dia nak Obsidia. Tapi aku rasa tak akan Obsidia lawan Farsa. So dia nak ban lah tu. Kurang-kurang ada lagi elemen untuk melakukan knockout bagi pasukan MV. Setuju juga boleh untuk memberikan kesukaran. Dan untuk pasukan Aero sebenarnya mereka cuba perbaiki kekurangan mereka di dalam game yang pertama. Daripada segi capability untuk clear minion, high ground defense tiada langsung, memberikan tanggungjawab kepada Smooth untuk membersihkan Lord. Agak susah kat situ. Jadi mereka menambah baik dengan penggunaan Farsa. Pick ke band yang kelima untuk pasukan Aero mengeluarkan Phobias. Phobias Antara hero possible untuk memainkan double fighter. Semua dia ditutup oleh pasukan Aero. Baik, kali ini daripada sudut band lah saya kira untuk pasukan Aero. Tapi daripada sudut draft, dua pick yang terakhir belum lagi kita tahu apa yang akan diambil. Kadang-kadang boleh jadi mystery box. Tak tahu mereka akan ambil apa. Tengok pick keempat. Pick keempat untuk MV dulu. Lapu boleh, Harit boleh. Lapu dulu lah Marksman boleh simpan lagi tu untuk flex. Lapu boleh. Ni boleh flex. Lapu boleh. Ben boleh. Lapu lah. Tapi yang diambil adalah Elise. Yang kita jangka untuk EXP Elise yang bakal dimainkan. Saya sangat gemar Elise dan juga kacau kombinasi yang baik. Kombinasi yang menarik. AOE besar. Malah saya tertarik untuk sesiapa yang memainkan Matilda Elise. Ui, kat sini possible tak? Apa ni? Matilda dimasuk sini taklah. Maksud saya mana-mana. Lagi try Matilda mid dengan Elise EXP. Tapi boleh go. Aero sekarang ni saya rasa perlukan marksman ni. Mereka Farsa tak cukup nak burst. Sebab dia boleh senang sangat kena ganggu dengan Gatot. Jadi bila dia tak ada feather strike, dia tak ada apa-apa. Betul. Dia kena ada marksman yang burst damage juga. Haris nampak macam okey untuk digunakan oleh pasukan Aero. Dan itu adalah kegemaran Kusei. Ingat sekali lagi Daisy, itu adalah kegemaran Kusei. Tapi 1-1 dan juga Idis. Adakah Idis tak salah satu counter yang baik untuk Elise? Susah juga nak tangkap kan? Nak kejar pun berat kan? Tak sure kenapa Idis kat sini sebenarnya. Why? Ada logical thinking kat sini Sunfrost. Kalau dia bersudut analisis aku adalah mereka nakkan extra damage tu sendiri dekat bahagian marksman. Jadi kat situ mereka boleh at least stun. Malah range daripada Idis tu boleh pressure daripada Idis tu boleh pressure Elise lah dekat bahagian ni. Aku rasa dia cuma nak ada chain stun je supaya kalau tangkap sesiapa boleh chain stun dengan Kalia tu. Haris diambil. Selepas ada 1-1 Mereka nak purify kan? Mereka nak guna marksman yang purify. Tapi lawan 1-1 untuk Haris nak kena ke depan senang sangat ambil stack. Tapi mereka dah ada Yi Suishin dan Kimi. Tiga sebenarnya damage dealer yang diletakkan oleh pasukan Master Vicious untuk mendapatkan kemenangan bersih ke atas pasukan Aero. Kali ini Aero sangat bergantung kepada kemenangan di dalam game yang kedua. Mereka dah ada high ground pada waktu ini. Bukan lagi Angela dijadikan sebagai mid lane. Master Vicious. Kau ada sediakan bantuan? MV masih lagi belum pernah masuk ke mana-mana pusingan ketiga. Oh lah. Dengan play off maksud awak? Pusingan ketiga. Dalam ni BO3 lah. Dia tak pernah BO3. So maksudnya orang kalah 2-0 ataupun menang 2-0. Ini akan jadi yang pertama mungkin. Kalau Aero berdapat untuk memberikan saingan, apapun ternyata kepada kedua-dua pasukan MV GT ataupun Aero Fly High.
Benar. Monster Vicious gegar dan tempur. Itu yang dimaksudkan. Sekarang ni kita nampak bagaimana pasukan Monster Vicious sudah mendapatkan satu mata. Rero Esport memerlukan mata penyamaan ataupun peluang mereka lagi tipis. Kita akan lihat untuk pusingan yang ketiga. Perlawanan di antara kedua pasukan ini. Dinding-dinding mulai run up. Raksasa ganas mula melangkah. Masihkah Aero mampu berharap atas segalanya? Kan punah. Perlawanan di antara pasukan Monster Vicious berhadapan Aero Esports. Satu peluang yang akan diberikan sekali lagi bagi pasukan Aero. Kalau tidak, mereka diambang makin lama makin sukar laluan mereka ke playoff. Tapi kali ini Farsa yang mainkan oleh Kim minggu lepas ada momentum dengan hero tersebut. Setakat ini 2 kali kekalahan untuk Angela daripada Kim. Belum lagi ada sebarang kemenangan. Merisaukan Uni hari ni. Ya tu, merisaukan. Tak dapat pula last hit tadi. Sekarang ni pertentangan di antara Lancelot dan juga Sun Shin. Sun Shin yang bergerak sekarang ni dekat bahagian berapa? Terlebih dahulu dapat Hazel yang memilikinya. Dia retreat. Tapi Uni retreat juga. Uni retreat juga. Kalah lah tapi. Mungkin retreat Lancelot lagi mudah sebenarnya. Dia punya 3 kali attack daripada Thunderous tadi tu dibaca baik. Untuk Hazel tu dengan mengeluarkan skill Thunderous. No skin Uni Merah Tapi saya honestly untuk isu sini saya pun kadang-kadang ada masalah dengan pemilihan skin lah. Sebab lain skin lain bunyi kan. Tapi kita banyak kalau nak lambadan ni banyak bergantung pada bunyi lah. Ya. Kalau aku main bergantung pada bunyi. Ringan tak ringan, berat. Macam kalau dia tengah ada pasif berat sikit lah. Kalau ringan je tu maksudnya tak ada pasif tak on lah. So benda tu main peranan orang kata. Benar, tapi sekarang nampak bagaimana Uni sudah pun hampir bergerak di bahagian bawah. Menggunakan momentum yang dia ada mungkin daripada kapal yang diaktifkan itu mampu untuk mencipta sesuatu. Tapi Hazel bagaimana mencari bom tu? Tak ada apa-apa tapi Uni awal sangat boleh jadi kapal kalau dia nak kapal tadi. Tapi tiada percubaan daripada Uni. Hanya menang. Hantar sedikit damage ke hadapan. Di bahagian atas Kusir walaupun dah guna Inspire tetap tak berdaya untuk menang lane lawan dengan Raf. Itu persoalan yang besar. Satu gerakan masuk. Terus saja mau. Mengakibatkan Smoke ditumbangkan. Lompatan juga daripada Leoni. Mengakibatkan Sekip ditumbangkan. Mengejar Kim. Kim dijatuhkan double kill. Untuk Uni miliki. Malah dekat bahagian mid lane ini. Dalam kedudukan yang cukup kritikal. Hazel akan dirusuh. Hazel terpaksa membiarkan saja. Buff itu dimiliki oleh MV. Banyak pihak sekarang di tengah memenangi di bahagian MV pada waktu ini adalah satu kemenangan yang agak besar. 2000 gol lead seawal 3 minit pertama. Dekat atas pun Kusir menang besar kerana Raf menang besar kerana Kusir terpaksa untuk berundur pulang terlebih dahulu. Nasib baik inilah Flying Cloud. Jadi dia boleh hadir dengan lebih pantas. Cumanya macam mana Hero boleh terlepas turtle tu tadi? Macam mana Hero boleh terlepas turtle tadi? Tapi bagi saya memang itu satu gerakan baik daripada Momo lah. Ya, betul juga. Dia nampak je ada dapat. Allah. Kali ini Hazel menyaur rendah Zakif. Tersangkut pula dekat situ. Dia dapat 2 tadi sebenarnya. Tapi sayangnya satu saja yang berjaya untuk dihabiskan. Daripada skill 2 bondol sebentar tadi tak boleh untuk gerakan dia. Dia dapat chain stun dapat chain stun. Very good. Very nice. Kekalkan lebih daripada 13 minit. Tapi persoalan dia sekarang ni, kat mana Smooth? Dia tak boleh nak masuk dekat bahagian teamfight. Elise akan pressure dia teruk sampai ke dekat first turtle. Sepatutnya ESP lane boleh contribute. Kalau rotate teruk ni bagi saya. Teruk ni kalau rotate dia. Macam mana dia nak saing rotate dengan Elise? Apa cerita ya? Elise baling first skill tu cepat sangat rotate-nya. Tadi dia daripada EXP baling first skill sekali terus sampai ke depan muka jungler milik pasukan Hero. Tak mampu untuk disaingi oleh ID sini. Mereka nak rusuh lagi. Damage-nya boleh burst Elise tak juga. Tak boleh. Itulah dekat mana pengambilan ED sini sebenarnya menjadi persoalan. Tapi mungkin kita boleh nampak sesuatu yang berbeza dekat bahagian teamfight nanti. Sekarang ni Smooth hadir terlebih dahulu tanpa menghiraukan
Minion yang baru saja hadir dekat bahagian bawah ketika ini Smooth check push tapi macam agak sorang-sorang sebenarnya. Uni. Kuma. Berada dekat depan. Bersorang diri. Nak juga lalu dekat situ. Tapi tak apa Uni. Okey. MV masih lagi cuba untuk bertahan. Momo melakukan satu zoning. Smooth berjaya untuk dielabai oleh Bondos. Kali ini daripada Momo membuatkan MV ada peluang untuk menangkan team fight. Zeki berjauh dan satu crossbow tank daripada Kusei membuatkan satu lagi kill. Bakal dimiliki tapi Hazel nyawa rendah. Namun Leoni yang ditumbangkan oleh Kim dengan fight extract tersebut. Uni masih lagi ada sekarang ni, baru saja hidup dan membiarkan untuk pasukan Aero beransur pergi. Dikala pasukan MV akan mendapatkan turtle kali ini. Yang kedua untuk pasukan Master Vicious. Ya benar. Sekali lagi kali ini nasib baik. Selepas kesalahan Uni, pasukan MV mereka cepat untuk betul-betul berada dalam posisi yang baik untuk counter engage. Dan sebenarnya saya boleh katakan kemenangan besar untuk pasukan MV. Walaupun trade tu berpihak juga kepada pasukan Aero, tapi kena ingat yang waktu tu MV fight tak ada jungler mereka. Betul. Itu yang tadi saya terkejut bagaimana MV masih lagi ingin teruskan fight. Malah diorang dapat secure kawasan turtle tu. Diorang dapat memastikan turtle kedua itu tetap dimiliki oleh Uni apabila dia sampai kembali ke kawasan tersebut. Pada waktu yang sama kita tengok disiplin daripada Bondos untuk tidak ke depan. Dia tahu Purify tiada, jadi lompatan daripada Zakif sekarang menangkap seseorang. Tapi kali ini ada satu counter engage yang cukup baik. Satu tangkapan ke arah Leoni. Namun crossbow tank itu tidak disambungkan lagi. Smooth bilang. Kill spree untuk Bondos, dihalang dengan second skill daripada Bondos. Untuk pasukan Aero lari, terutamanya Smooth yang disekat. Kesian Smooth. Masih lagi aku belum nampak apakah peranan Smooth, tolonglah di sini. Saya ingin memetik kata sebelah belah English kan? English cakap apa tadi? Dia cakap Smooth. Kita orang tahu kau baik. Tahu memang baik Smooth, tapi tolonglah kalau ada setengah waktu, kalau kau tahu memang kau tak boleh ke apa-apa info yang kau perlu untuk tegakkan kebenarannya Smooth. Ini nampak memang kesian dia. Dia lah member merangkak-rangkak nak naik ke atas dengan gerakan yang sangat perlahan. Sampai-sampai kena tinggal. Mati. Flicker pun tak ada. Tadi pun kena tinggal. Ini pun kena tinggal. Aduh, hai. Tapi kita nampak sekarang ni perjalanan daripada Raf dan juga Leoni cuba untuk bergerak dekat bahagian bawah. Ada kepungan yang mungkin akan berlaku daripada pasukan Aero. Tapi di stun. Leoni bakal ditarik. Kali ini Kim bakal mengeluarkan stun. Damage yang cukup besar. Leoni ditumbangkan tapi turtle dekat bahagian atas akan dimiliki terus. Adakah pasukan MV? Adakah Idis diambil hanya untuk itu? Di mana tak nak bagi Gatot kacau. Kalau tanya aku nampak itu je. Itu je yang aku nampak yakin. Sebab kan Kalia kalau dia aku ada second skill untuk masuk, lepas tu dia tarik tak ada chain stun. Tapi kan ada Parsa boleh chain stun. Pelik juga kan. Kalau dia nak ambil sebab tu dia pakai Parsa lain pakai Lunok. Kalau Lunok iyalah ada alasan sebab Lunok tak boleh chain stun, tapi Parsa sendiri boleh chain stun. Back tu kepada kalau semua dah ada item, adakah fokus sekarang ni bukan terhadap Gatot lagi dah? Mereka nak Alice tu. Tak, aku rasa dia akan tetap Gatot. Tetap Gatot. Sebab dia nak make sure dia orang tak ada counter engage ke. Tapi Alice boleh counter engage by right. Betul, sepatutnya boleh. Cuma mungkin tak selaju Gatot. Tahu lah, kita kena tengoklah. Kita tengok. Dia tengok. Betul. Sekarang ni Oni dekat bahagian atas. Momo open map lebih dahulu. Strike agak awal. Ban. Tak boleh angkat dah Zeki, tak boleh angkat dah. Oh, didapatkan satu tapi Purify digunakan terlebih dahulu oleh Bondos. Satu kurang crossbow attack sudah diaktifkan. Bondos berjaya untuk tumbangkan. Malah kali ini Oni terpaksa untuk kembali ke belakang. Sorak ke belakang. Yang cukup sukar untuk move. Sekali lagi ditinggalkan rakan-rakan perjuangan. Momo maju ke hadapan mencari Kim. Zakir dan juga Gusi terpaksa untuk berundur. Kali ini menerima ke tengah. Milik pasukan Aero sudah pun hilang. Jap, bagi tahu kat aku. Farsa dah buka hati. Zakif cuba tangkap. Damage siapa nak bagi? Siapa nak bagi damage? Tak mati langsung pun MV. Ada mati seorang je Bondos. Itu pun dikejar oleh Hazel. Kusik dan Hazel. Sebab kat tengah tadi itu Kim buka hati dulu. Itulah tu betul juga kan. Dia baru lepas betul aku cakap kan? Zakif tak boleh tangkap tu sebenarnya. Mungkin nak tangkap Kusik. Tapi masih awal. Awal lah. Kusik mana ada damage lagi dengan item Trinity tak cukup lagi.
takkan je boleh rata tiba-tiba pun kan. Ya, dia sangat bergantung situasional sebenarnya Wan ni kepada last hit untuk menyambung dia punya crossbow of tank tu. Masalah nyawa tebal-tebal tadi. Okay, kita kena tengok sebenarnya apa yang dirancangkan selebihnya daripada pasukan Aero. Bagi saya sebenarnya belum lagi berakhir. Mereka masih lagi ada potensi kerana Hazel dan juga Kim sekarang ni betul-betul carry game. Dan Kusir dia hanya perlukan satu lagi item untuk dia betul-betul boleh keluarkan damage. Daripada Zakif, dapatkan satu kali ini. Satu lagi Purify ditekan oleh Ram. Zakif ditumbangkan, Move dijatuhkan, Uni terus maju ke depan mencari Hazel, jauh rendah Hazel. Uni shutdown dimiliki, Lord disasarkan, Lord bakal dimulakan. Dan Aero tapi again and again. Leonie punya avatar Guardian tadi bro. Mahal itu. Kata nak tangkap Gatot je. Kenapa? Kip, kenapa kau tangkap orang yang tak pakai puri lagi? Yang bertukkan bawah. Tangkap lagi. Yang terlajak lagi tu. Flying Clouds yang agak sangat membimbangkan. Tangkap Momo sebentar lagi. Barada strike. Dia betul-betul tangkap duk. Kenapa dia betul-betul tangkap duk? Hazel sampai. Crossbow tank dah pun dibuka. Leonie akan ditumbangkan. Lord ada ni waktu ni. Momo dan Leonie tiada dalam permainan. Kau jangan tanya aku soalan itu. Kerana aku tiada jawapan untuk aku. Aku tak ada jawapan untuk tu. Position tu berat tu. Agaklah. Tapi sekarang ni ada high ground lagi. Masih lagi ada Kusir lagi belum dikorbankan. Bagi saya masih lagi belum berakhir untuk pasukan Aero. Kalau MV boleh buat, takkanlah Aero tak boleh buat. Sebab dia tunggu 13 minit ni. 13 minit. Lagi 2 minit. 2 minit. Kita lihat sama ada pegangan game ini mampu untuk dikekalkan oleh pasukan MV ataupun tidak. Tapi dari segi turret kita lihat jelas yang penggunaan Lord tersebut telah meratakan 2 turret di bahagian mid lane dan juga 1 turret di bahagian 1 turret di bahagian bawah. Mereka sini pasukan MV kawalan ketat awal dibuat di dalam kawasan Lord Pit untuk memaksa pasukan Aero keluar dan juga penangkapan mungkin akan berlaku dan Purify semuanya dah ada balik. Jadi Tsunami Slam agak bahaya sekiranya dilakukan secara terburu-buru untuk pasukan Aero. Ya. Lihat sekarang ini satu konsil daripada Leonie. Sekadar ingin memastikan Nara dimiliki. Ya, sebab mereka tak ada pick off pun. Jadi kalau kongsi tu hanya memang betul-betul untuk menakutkan pasukan Aero, malah sekarang lagi sudah beberapa minit dia tidak berjaya untuk mendapatkan purple buff. Tapi tidak mengapa untuk Lancelot pun sebenarnya. Tapi lebih kepada kita nak katakan kat sini bagaimana mudahnya kawasan pasukan Aero diceroboh masuk. Ya, betul. Cukup mudah. Semua pun tak boleh nak duduk depan. Betul juga kan, dia telah tak ada boost checker kan. Tak ada ni. Tak ada. Dia siapa nak tolong open? Siapa yang nak kata, kau ke depan lah. Siapa yang nak depan tu? Tak kehilang juga tu kalau dia ke depan sebenarnya. Kalau dah macam minit 14 macam tu, kalau dia buka boost hilang kan dia. Dia kalau dia pergi dulu, kalau dia pergi ke depan, dia pergi dulu. Dia pergi dulu. Aduh, pergi tak kembali dah dia. Pergi dan takkan kembali. Lah kalau dia nak boost checking lah. Kalau dia nak boost checking, Hilda pun ada je lagi. Khalid. Banyaklah better option Uranus pun ada bro. Betul juga Terdiam buat seketika waktu. Mars seperti lama dia terdiam dekat sini. Banyak perbincangan yang tidak perlu untuk mengeluarkan kata-kata bagi memberi penjelasan. Wow, cukup dengar reaksi. Cukup dengan dia diam. Tapi sekarang kita nampak Lord spawn untuk kemungkinan besar dimiliki oleh pasukan MV. Apakah reaksi pasukan Aero bila dah buka ulti tu? Pasukan Aero semua posisi dah terganggu tu. Ke depan sekali lagi bertolak diri. Memang confirm punya sekarang ini Lord akan didapatkan tapi tarikan. Berjaya terdapat Uni tapi Uni masih survive. Uni masih bertahan. Hazel akan dihilangkan. Double kill dimiliki. Kali ini Smooth akan dikejar oleh Momo. Dicari lagi oleh pasukan MV. Terus masuk ke dalam pasukan Aero terpaksa dengan 2 orang pemain. Bagaimana mereka ingin pertahankan menara-menara yang berbaki. Mereka sekarang ini mula untuk terbuka luas. Pedestrian dibuka. Tapi Uni menghalang. Sudah berkembangkan. Dan Crystal dihancurkan. MV menang 2 tanpa balas. 2-0. Satu comeback
satu penuh dengan keyakinan. Aero tiada mata langsung untuk dipungut oleh mereka buat hari ini. Ya, berbaki beberapa lagi perlawanan, tetapi kalau begini seakan-akan terpaksa untuk mengucapkan bye-bye beliau. Terpaksa mendarat walaupun belum melakukan penerbangan. Pasukan Aero agak hampa sebenarnya dalam dua perlawanan yang kita telah pun lihat dengan pemegangan di early game dalam game yang kita lihat di game pertama 13 minit cukup memukau. Tetapi ternyata perkara tersebut semakin lama semakin meleset. Disiplin daripada pasukan Master Vicious meningkat di dalam game yang kedua, memastikan kemenangan berpihak kepada pasukan Master Vicious. Walau pahit dia terima, tapi itulah kenyataannya. Apa pun kita akan melihatkan nanti daripada segi temu ramah bersama dengan Rose di atas pentas.